wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم صلي وسلم على هذا النبي الكريم رسوله العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري والمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. Alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya kita merompakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan, kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapatlah kita sama-sama menyelesaikan ibadat qiyam Ramadan pada malam yang ke-6. Alhamdulillah, ini merupakan kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang sentiasa memohon ketakwaan, keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menzahirkan segala ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan dengan pilihan nikmat yang diberikan Allah pada malam yang ke-6 dan seterusnya, insya-Allah menjadikan diri kita meningkatkan kualiti amal dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Imam, pengurusi, timbalan serta kuasa biro dakwah. Muslimin, muslimat sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi satu tajuk yang ringkas, iaitu Ajibun Sadaqah, Ajib Sadaqah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amalin ibnu Adam yudha'afu al-hasanah min 10 amsalha ila 700. Wa qala 'azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Baik, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam dalam bulan Ramadan digandakan daripada 10 kebiasaan sehinggalah 700 kali ganda hanya dalam bulan Ramadan. Maka peluang untuk kita menambah sedekah, menambah al-infaq, menambah apa-apa ruang peluang untuk kita berkongsi, sama ada kita memberi makan, kita memberi minum, kita memberi dalam apa jua berbagai bentuk. Inilah ruang dan peluang untuk kita berlumba-lumba dengan masa yang diberikan Allah pada
pada ketika ini. Tak kiralah di mana kita berada, sekiranya kita ada kemampuan dan juga lebihan untuk dikongsikan. Sebab peluang kita berada dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, bukanlah bukanlah Ramadan tu duduk dengan kita sepanjang tahun. Hanyalah ruang dan peluang 30 hari yang diberikan Allah ini untuk kita meraih segala jua bentuk peluang yang ada di dalam bulan Ramadan. Sebab peluang ini hanyalah diberikan Allah pada ketika ini. Tak kira lah di mana kita buat, sama ada kita duduk dalam surau, kita boleh memberi sedikit bantuan untuk surau, mana-mana ruang tempat dan sebagainya yang dinampakkan kepada kita, diperlihatkan kepada kita untuk mudah beramal. Baik, di antara amalan yang kita boleh tambah di dalam bulan Ramadan, iaitu dengan juga memperbanyakkan baca Al-Quran. Ke bulan Ramadan ni bukan setakat bulan Ramadan saja kita baca Quran, bahkan bulan-bulan yang lain. Cuma kita mesti ada sasaran untuk kita pertingkatkan amal, terutama bulan yang Allah Ta'ala sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran. Maka kita ambil peluang untuk banyak membaca Al-Quran, sama ada surah-surah lazim ataupun surah-surah pendek ataupun ayat-ayat yang mudah, yang mana kita boleh melatih daripada satu ayat kepada sehelai kepada satu juzuk, sehinggalah sasaran kita sekurang-kurang dalam bulan Ramadan ni paling tak ada pun sekali kita boleh kata, paling kita kata BLP. Belum dia ni kan, paling tak ada pun sekali boleh khatam Quran pun dah menjadikan satu kejayaan. Sebab seumpama kita khatam 700 kali kita buat, kalau kita khatam 2 kali seumpama 1400 kali. Macam tu juga berapa banyak Quran, ayat Quran yang kita baca, seumpama ada satu ayat 700 kali kita baca. Ini hanyalah peluang dalam bulan Ramadan. Seperti mana juga sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran", bacalah Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang sebagai pemberi syafi'an li ashabihi, pemberi syafaat kepada orang yang baca. Jadi Quran ni tuan-tuan, pada hari kita mati dia akan memberi sebanyak syafaat. Kita jangan boring tengok dah. Cuma lah ni dia ada satu penyakit juga, kadang-kadang kita tengok tu dia mula boring, kan dekat boring dia lena cepat. Tapi percayalah, sekiranya menjadi satu kelaziman, insya-Allah tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang bukan untuk tuan-tuan, kadang-kadang kita pun walaupun kita dah baca, kita berasa nak cepat, kita berasa nak laju dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun tengok, tetapi percayalah, lama-lama kita paksa kan, jegi ke, insya-Allah jaya. Macam mana kita paksa tengok WhatsApp, WhatsApp ada tak perlu dipaksa, dia main sukarela. Tapi inilah budaya, macam mana kita nak terapkan budaya mudah membaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan ni, insya-Allah orang tengok handphone, orang kita usahakan baiklah kata dia tengok Quran. Tapi Quran dan tuan-tuan kita boleh download app, dia macam-macam versi bacaan. Kadang-kadang ada Syekh Mishari, ada Syekh Hasan Al-Ghamidi, Abdul Rahman Sudaisi, bacaan yang boleh kita amati, kita boleh menghayati. Kadang-kadang benda perkara ni dia mudah tersentuh. Kalau Quran ni kita rasa tersentuh, kita mudah touching, kita mudah teriak, kita percaya insya-Allah ini satu ruang dan peluang untuk Allah memberikan satu ganjaran nikmat dan kebahagiaan yang tidak disangka-sangka.
Sebab itulah kita ambil peluang. Memang kadang-kadang sebelum tidur orang kita baca lagi. Tak apa kita baca. Memang dia mula kadang-kadang nak tengok sedai dengan kawan baca lagi lena. Ada bacaan yang mudah melenakan kita. Ada bacaan kadang-kadang memberi satu kesedaran. Kadang-kadang kesedaran dalam kita mendengar alunan-alunan ayat tersebut. Jadi yang ini peluang untuk kita meraih kebahagiaan terutama dalam bulan Ramadan. Muslimin muslimat sinan wa ala rahmati Allah sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan kita masih belum terlambat dan kita pada malam yang ke-6 dan masih ada banyak masa, sehinggalah kita nak raih satu malam yang luar biasa, iaitu malam Lailatul Qadar. Kalau tanya siapa pun semua nak malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dulu 10 malam terakhir ni koyuk, tak payah ada tempek kuih zembrik lah, ada kuih tak nenah habis ngayak tu. Tapi tak salah tuan, kalau kita nak pasang berita tak bolehlah pasang berita, bukan tunggu 10 malam terakhir. Kita jadi satu culture budaya untuk kita nak raih satu malam yang luar biasa, insya-Allah. Memang kita tahu bulan Ramadan ni bukan dekat tuan-tuan, saya pun ingat tidur sikit pun. Tuan-tuan lagi ada peluang boleh tidur sikit. Dan jangan takut, peluang hanyalah 1 bulan. Tu pun kalau ada umur sampai bulan. Kalau umur sampai esok hari, tambah ni malam yang berkah, malam Jumaat, duduk dalam bulan Ramadan pula. Dan esok pun pagi Jumaat, pagi yang berkah, Jumaat yang pertama dalam bulan Ramadan. Sama-sama kita ambil. Tak apa, tidak ambil 3 jam pun malam ni. Bayar saya utik nak mengesong ni. Tak apa, maksudnya kita ada kreativiti masing-masing. InsyaAllah saja, insyaAllah semua berazam. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat satu perkara yang sangat luar biasa dalam Ramadan pada tahun 1446 Hijrah, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja saya tangguh tazkirah yang ringkas dengan tasbih Qarah dan surah Al-Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna fi hadha asy-syahri syarifatil mubarakah min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minna minkum taqabbal ya karim.